Hari ni kita nak buat dorayaki coklat. Masa buat dorayaki ni, terimbau kenangan tengok cerita Doraemon kecil-kecil dulu. Apa kata, nak dekat cuti sekolah ni, korang ajak anak-anak korang buat sama-sama dorayaki coklat ni. Untuk video kali ni, cik saya bekerjasama dengan Eco Shop sepanjang Hari Merdeka yang ke-68 untuk membawa arti satu senyuman 1000 makna. Langkah pertama, korang perlukan pancake and cream mix ni. Korang masukkan dalam satu paket, kemudian kita masukkan dalam 2 sudu minyak masak, dan juga korang boleh masukkan dalam 1 biji telur. Untuk air, korang masukkan dalam 3/4 cawan, dan masuk semua korang boleh kacau sampai sekata. Untuk pancake and cream mix ni, saya beli jenama Noraini dekat Eco Shop. Kalau korang datang Eco Shop, banyak barang-barang, contohnya butter cookies yang legend ni, ataupun rasa nak buat kek, korang beli coklat moist cake instant mix ni. Kalau korang berbelanja RM30 dan dekat atas dalam satu resit, korang boleh bawa pulang beg istimewa satu senyuman 1000 makna. Nak masak pancake kita, korang panaskan kuali, lepas tu kecilkan api dia, dan korang boleh letakkan kita punya pancake mix. Masak sekejap, bila dah berlubang macam ni, korang boleh terbalikkan kita punya pancake. Kalau permukaan dia tak lawa sangat, korang boleh letak butter kat atas dia, lepas tu korang sapukan dia. Dia akan nampak berkilat lebih kurang macam ni. Dalam 2 minit dia dah masak. Korang boleh hidangkan, sama ada nak hidangkan dengan aiskrim pun boleh. Korang kapitkan dia, ataupun korang nak buat yang version coklat punya, boleh sapukan coklat spread dan apit dengan satu lagi pancake. Jadilah kita punya dorayaki coklat. Selamat mencuba. Jom raikan semangat kebangsaan dengan senyuman seikhlas rasa.